So next slide. Evolution of design method. So bila teknologi tu makin berkembang, so kaedah mereka bentuk berkembang. Ini contoh-contoh. Ini contoh dari sudut kerja mereka bentuk, kerja design. Okey. Zaman batu. Zaman batu komunikasi tu menggunakan batu-batu yang dah ada kan. Nampak dinding gua ke nampak apa tulis kan. Zaman tu kan. Okey. Masuk abad ke-20, iaitu tahun 1900 ke atas. Waktu tu kita banyak menggunakan lukisan manual. Kita lukis kat atas kertas kan. Bahkan dekat Malaysia pun sampai tahun 2000 pun still ada orang lukis kat atas kertas kan. Waktu tu peralihan lah. Dekat Malaysia ni waktu tahun 2000 tu peralihan lah. Orang daripada lukis kat kertas, orang beralih ke lukis kat dalam software kan. AutoCAD waktu tu kan. Okay, so tahun 2000 dan ke atas munculnya banyak software-software yang canggih-canggih. Buat 2D keluar 3D terus. Lepas tu 3D tu boleh masuk software lain, buat 4D. 4D masuk software lain, buat 5D. 5D masuk software lain, buat 60, 70, 8D, 90, 10D. Dia makin canggih teknologi tu. Alright? Dia makin berintegrasi. Okay? Boleh faham kan? Boleh faham kan? Right.